Baik, saya nak introduce 12 D&D Spice, rempah ratus yang terbaik. Nombor 1 namanya Spectra Plus, khas untuk mereka yang ada masalah liver dan buah pinggang. Kalau teruk, jumpa doktor dululah. Okay, right, next T-Quil adalah untuk blood pressure dan juga untuk mententeramkan jiwa you yang suka stres dan yang tak boleh tidur. Namanya apa? T-Quil for blood pressure. Lepas tu ada satu namanya pahit. Pahit lawannya manis, iaitu siapa yang ada gula tinggi ataupun diabetes lah. Diabetes lawannya pahit. Ambil pahit. Lepas tu siapa yang sakit-sakit, ambil inji pula. Sakit badan, sakit tulang, sakit sendi. Lepas tu ginkgo adalah mereka yang tak larat, body letih, peredaran darah slow. Lepas tu suka kebas-kebas kaki. Ini dia. Okey, ginkgo. Lepas tu maskal adalah untuk saraf dan juga untuk otak. Akal kita tu supaya dia tidak cepat jadi nyanyuk. Okay? Lepas tu simpal adalah untuk kanser. Ni bagus. Tambahan untuk masalah kanser. Nafas untuk masalah pernafasan. Termasuk asma, bronkitis dan sebagainya. Mia adalah untuk penyakit usus ataupun bahagian pencernaan. Kamas untuk orang lelaki. Okay? Jangan lupa ni. Alright. Lepas tu semalu khas kita buat untuk orang perempuan pula. Ada. Dan last sekali ialah rapi. Untuk apa? Untuk awet muda. Kan best tu?